Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Natasha binti Abdullah, berumur 11 tahun dan saya bersekolah di Sekolah Kebahasaan Cincin. Hari ini saya akan menceritakan tentang Nabi Adam AS. Buku ini ditulis oleh Nurul Azila Arifin dan dicetak oleh Advokasi Sendirian Berhad. Buku ini menceritakan tentang Nabi Adam AS adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dari tanah dan diberikan roh. Allah menjadikannya khalifah di bumi dan menciptakan Hawa dari tulang rusuknya sebagai pendamping. Mereka tinggal di syurga dan boleh menikmati segala nikmat kecuali satu perkara, iaitu mereka dilarang memakan buah dari pohon terlarang. Namun, syaitan menggoda mereka dan mengatakan buah itu akan memberi kehidupan kekal. Tertipu oleh bisikan syaitan, mereka melanggar larangan Allah dan makan buah tersebut. Akibatnya, Allah menurunkan mereka ke bumi, tetapi tetap memberi peluang untuk bertaubat. Di bumi, Adam dan Hawa menjalani kehidupan seperti manusia biasa dan mendapat anak-anak termasuk Qabil dan Habil. Allah menetapkan bahawa perkahwinan harus dilakukan secara silang antara kembar. Tetapi Qabil menolak kerana ingin mengahwini saudara kembarnya sendiri. Untuk menyelesaikan pertikaian, Allah memerintahkan mereka mempersembahkan korban. Habil yang ikhlas mempersembahkan ternakan baiknya, sementara Qabil mempersembahkan pertanian yang buruk. Allah menerima korban Habil dan menolak korban Qabil. Ini membuat Qabil iri dan marah sehingga dia membunuh Habil. Ini merupakan pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Setelah itu, Qabil kebingungan. Dia tidak tahu cara bagaimana untuk menguruskan mayat adiknya. Lalu Allah mengutuskan seekor burung gagak yang mengali dan menguburkan bangkai burung lain. Dan dari situlah Qabil belajar cara menguburkan jenazah. Kisah ini memberi pengajaran bahawa ketaatan Allah membawa keberkatan, sementara iri hati dan ketamakan boleh membawa kepada kejahatan dan penyesalan seumur hidup. Sekian dari saya. Terima kasih.